Pernahkah anda terfikir mengapa kehidupan sesetengah orang kelihatan begitu mudah? Seolah-olah alam semesta sentiasa berpihak kepada mereka. Mereka mencapai matlamat, menarik peluang dan hidup dalam keadaan yang seolah-olah di luar jangkauan orang biasa. Ini bukan nasib atau kebetulan. Golongan yang saya panggil sebagai 1% ini tidak semestinya lebih bijak atau lebih bekerja keras, tetapi mereka memahami satu rahsia yang fundamental tentang sifat realiti, satu rahsia yang tersembunyi di persimpangan sains kuantum dan kebijaksanaan kuno. Mereka faham bahawa dunia luaran bukanlah sesuatu yang berlaku kepada kita, tetapi sesuatu yang bertindak balas kepada kita. Ia adalah cerminan yang sempurna bagi keadaan dalaman kita. Frekuensi tenaga yang kita pancarkan setiap saat. Ramai orang menghabiskan hidup mereka cuba mengubah cerminan tanpa pernah melihat ke dalam diri. Mereka cuba mengubah pekerjaan, pasangan atau keadaan kewangan mereka, berharap perubahan luaran ini akan membawa kebahagiaan dalaman. Ini adalah pendekatan yang terbalik dan melelahkan. Anda tidak boleh mengubah imej di cermin dengan menyentuh cermin itu. Anda mesti mengubah objek yang dicerminkan, iaitu diri anda. Mesej utama video ini adalah untuk membimbing anda beralih daripada pengalaman hidup yang pasif kepada menjadi pencipta bersama realiti anda secara sedar. Anda akan belajar bagaimana dunia luaran anda adalah unjuran langsung dari frekuensi dalaman anda yang ditentukan oleh tumpuan, keadaan emosi dan kepercayaan teras anda. Alam semesta secara tepat mencerminkan siaran bertenaga ini, yang bermaksud keadaan hidup anda bukan rawak, tetapi hasil daripada kesedaran anda. Jadi, bagaimana semua ini berfungsi? Jawapannya terletak pada memahami bahawa anda adalah pemancar tenaga. Setiap pemikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasai, memancarkan getaran atau frekuensi yang spesifik. Fizik kuantum menunjukkan kepada kita bahawa pada tahap yang paling asas, segala-galanya adalah tenaga. Kerusi yang anda duduki, udara yang anda sedut dan badan anda sendiri, semuanya terdiri daripada medan tenaga yang bergetar. Nikola Tesla pernah berkata, jika anda ingin mencari rahsia alam semesta, fikirkan dari segi tenaga, frekuensi dan getaran. Inilah kunci kepada segala-galanya. Realiti yang anda inginkan, sama ada kesihatan yang lebih baik, kekayaan atau perhubungan yang memuaskan, sudah wujud sebagai satu potensi dalam medan kuantum. Ia wujud sebagai satu frekuensi, sama seperti stesen radio. Anda tidak boleh mendengar stesen radio kegemaran anda jika radio anda ditala ke frekuensi yang salah. Anda tidak mencipta muzik itu. Anda hanya menala penerima anda untuk menangkap siaran yang sudah sedia ada. Begitu juga dengan realiti anda. Anda tidak perlu menciptanya dari awal. Anda hanya perlu menala frekuensi dalaman anda, keadaan kewujudan anda, agar sepadan dengan frekuensi realiti yang telah anda pilih. Ini adalah perbezaan asas antara berusaha dan membenarkan. Paradigma lama adalah tentang bekerja keras di dunia luar untuk mendapatkan sesuatu. Paradigma baru adalah tentang melakukan kerja dalaman untuk menjadi getaran yang sepadan dengan apa yang anda inginkan, dan kemudian membenarkan dunia luaran menyusun semula dirinya di sekeliling frekuensi baru anda. Alam semesta tidak memberikan apa yang anda mahu. Ia memberikan apa yang anda adalah. Apabila frekuensi dalaman anda berubah, realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain turut berubah untuk mencerminkannya. Masalahnya, kebanyakan kita cuba membuat perubahan ini hanya pada tahap intelek. Kita membaca buku, menonton video dan berfikir secara positif, tetapi kehidupan kita tidak banyak berubah. Mengapa? Kerana perubahan sebenar tidak berlaku dalam minda sedar kita. Ia berlaku pada tahap yang lebih mendalam, dalam sistem saraf,
dan minda bawah sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian, pemikiran dan emosi kita dikawal oleh minda bawah sedar. Minda bawah sedar anda adalah rakaman program yang kebanyakannya dipasang pada 7 tahun pertama kehidupan anda. Ia adalah gabungan kepercayaan, kenangan emosi dan tabiat yang membentuk identiti anda. Jika anda secara sedar cuba mencipta kelimpahan, tetapi program bawah sedar anda berlandaskan kepercayaan kepada kekurangan yang dipelajari semasa kecil, program mana yang akan menang? Tentu sekali program bawah sedar. Ia seperti cuba menanam taman bunga di atas asas konkrit. Pemikiran positif sahaja tidak mencukupi kerana ia seringkali merupakan satu lapisan nipis yang menutupi kepercayaan teras yang bertentangan. Transformasi sejati berlaku melalui penjelmaan atau embodiment. Ini bermakna anda perlu merasakan dan hidup dari frekuensi baru itu dalam tubuh anda. Pada masa sekarang, bukannya cuba berfikir untuk mencapai realiti baru. Tubuh anda adalah minda bawah sedar anda. Setiap kali anda merasakan emosi, ia adalah satu pengalaman kimia dalam badan anda. Jika anda sentiasa berasa bimbang atau kurang, badan anda secara literal ketagih kepada kimia keadaan itu. Untuk berubah, anda mesti mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya realiti masa depan anda sekarang. Langkah praktikal pertama untuk mengalihkan frekuensi anda secara radikal adalah dengan beralih daripada minda ke badan. Hentikan cuba memikirkan jalan keluar dari masalah anda dan mula merasai jalan masuk ke dalam penyelesaian anda. Inilah cara anda melakukannya. Duduk diam selama beberapa minit setiap hari. Tutup mata anda dan tanya diri anda soalan ini, bagaimanakah rasanya jika saya sudah menjadi orang yang saya ingin jadi? Bagaimanakah rasanya jika saya sudah mempunyai apa yang saya inginkan? Jangan cuba bayangkan image mental. Sebaliknya, tumpukan pada sensasi fizikal. Adakah bahu anda akan lebih rileks? Adakah degupan jantung anda akan lebih tenang? Adakah akan ada rasa hangat atau terbuka di dada anda? Tumpukan pada perasaan itu. Selami sensasi itu. Biarkan setiap sel dalam badan anda bergetar dengan frekuensi realiti baru ini. Amalan ini bukan sekadar angan-angan. Ia berdasarkan prinsip fizik kuantum yang kukuh, khususnya kesan pemerhati ataupun observer effect. Eksperimen Ducelah yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian sehingga ia diperhatikan. Pemerhatian kita, kesedaran kita yang menyebabkan potensi ini runtuh menjadi satu realiti yang nyata. Apabila anda meletakkan kesedaran anda pada perasaan realiti yang anda inginkan, anda sedang memilih potensi itu dari medan kuantum dan memberikannya arahan untuk menjadi nyata. Anda sedang memerhati realiti masa depan anda untuk wujud. Anda tidak perlu tahu bagaimana ia akan berlaku. Tugas anda bukanlah untuk memikirkan logistiknya. Tugas anda adalah untuk mengekalkan frekuensi. Semakin konsisten anda dapat merasakan keadaan kewujudan baru ini, semakin cepat alam semesta akan menyusun semula dirinya untuk memadankan siaran bertenaga anda. Sekarang mari kita mendalami konsep ini. Dunia luaran anda adalah cerminan yang sempurna bagi keadaan dalaman anda. Jika anda melihat kekurangan dalam dunia anda, ia adalah kerana ada frekuensi kekurangan yang aktif dalam diri anda. Jika anda mengalami konflik, ia adalah cerminan konflik dalaman. Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memberi kuasa. Jika dunia luar adalah cerminan, maka anda mempunyai kuasa mutlak untuk mengubahnya dengan mengubah diri anda. Di sinilah perbezaan antara niat dan keterikatan menjadi sangat penting. Niat yang berkesan datang dari tempat keutuhan. Anda menetapkan niat yang jelas untuk apa yang anda ingin alami
dan kemudian anda melepaskannya dengan penuh kepercayaan, mengetahui bahawa ia sedang dalam perjalanan. Siaran tenaga niat ini adalah siaran kelimpahan dan kepercayaan. Ia berkata kepada alam semesta, saya sudah lengkap dan saya teruja untuk mengalami ciptaan ini. Sebaliknya, keterikatan berasaskan ketakutan. Ia datang dari tempat kekurangan. Apabila anda terikat pada hasil tertentu, anda sentiasa memeriksa sama ada ia sudah berlaku, berasa bimbang jika ia tidak akan berlaku. Siaran tenaga ini adalah siaran kekurangan yang kuat. Ia berkata kepada alam semesta, saya perlukan perkara ini untuk berasa lengkap. Saya tidak mempunyainya sekarang dan saya takut saya tidak akan pernah mempunyainya. Alam semesta sebagai cerminan yang sempurna hanya boleh memantulkan kembali frekuensi kekurangan itu kepada anda, sekaligus mengekalkan ketiadaan perkara yang anda inginkan. Untuk beralih daripada keterikatan kepada niat, anda mesti mencari rasa keutuhan dalam diri anda sekarang, sebelum apa-apa di luar berubah. Epigenetik menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan dalaman ini boleh memberi kesan fizikal. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Emosi anda adalah persekitaran kimia untuk sel-sel anda. Apabila anda secara konsisten merasakan emosi yang tinggi seperti kegembiraan, kesyukuran dan kasih sayang, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada gen anda yang boleh membawa kepada kesihatan yang lebih baik dan kesejahteraan. Ini menunjukkan betapa kuatnya keadaan dalaman anda dalam membentuk realiti fizikal anda sehingga ke tahap genetik. Satu lagi komponen penting dalam proses ini ialah mengubah hubungan anda dengan masa lalu dan rintangan dalaman. Ramai orang terperangkap dalam cerita masa lalu mereka. Mereka percaya bahawa pengalaman lepas mereka menentukan siapa mereka hari ini dan apa yang mungkin untuk masa depan mereka. Tetapi kebenarannya ialah bukan peristiwa masa lalu yang menahan anda, tetapi makna yang anda berikan kepada peristiwa itu. Anda mempunyai kuasa untuk mengubah makna tersebut pada bila-bila masa. Anda boleh mengubah alkimia masa lalu anda. Daripada melihat pengalaman yang menyakitkan sebagai bukti batasan anda boleh memilih untuk melihatnya sebagai latihan yang direka untuk mengajar anda kebijaksanaan ataupun kekuatan. Apabila anda mengekstrak kebijaksanaan daripada kesakitan, anda melarutkan tenaga yang terperangkap di sekelilingnya. Anda membebaskan diri anda daripada kitaran mengulangi corak yang sama. Ambil satu pengalaman dari masa lalu anda yang anda rasa telah mengehadkan anda. Tulis tentangnya. Kemudian tanyakan pada diri anda, apakah pelajaran yang tersembunyi di sini? Apakah kekuatan yang saya perolehi daripada pengalaman ini? Bagaimana pengalaman ini membentuk saya menjadi orang yang lebih bijak atau lebih berbelas kasihan? Dengan membingkai semula masa lalu anda dengan cara ini, anda mengambil kembali kuasa anda. Begitu juga apabila anda menghadapi rintangan dalaman seperti ketakutan, keraguan atau penangguhan, jangan melawannya. Rintangan bukanlah musuh. Ia adalah maklumat. Ia adalah utusan dari bahagian diri anda yang lebih dalam yang menunjukkan kepada anda corak lama atau kepercayaan yang terhad yang perlu diintegrasikan. Apabila anda merasa rintangan, berhentilah. Ambil nafas. Hadapinya dengan rasa ingin tahu, bukan penghakiman. Tanyakan, apa yang cuba kamu lindungi aku daripadanya? Kepercayaan apa yang mendasari perasaan ini? Dengan mendekati rintangan anda dengan cara ini, anda berhenti berperang dengan diri sendiri dan mula menyembuhkan dan menyatukan bahagian-bahagian diri anda yang berpecah. Bagaimana anda menstabilkan dan mengekalkan keadaan kewujudan baru ini, terutamanya apabila dunia luaran anda belum lagi menunjukkan perubahan?
Inilah cabaran terbesar bagi kebanyakan orang. Kita diprogramkan untuk mempercayai apa yang kita lihat dengan mata kita. Apabila kita mula mengamalkan keadaan baru ini tetapi realiti 3D kita kekal sama, keraguan mula meresap masuk. Pikiran mula berkata, ini tidak berkesan. Siapa yang kamu cuba tipu? Di sinilah anda mesti membuat pilihan yang radikal. Anda mesti lebih mempercayai dunia dalaman anda daripada dunia luaran anda. Anda mesti jatuh cinta dengan perasaan masa depan anda lebih daripada anda ketagih dengan emosi masa lalu anda. Ini memerlukan disiplin dan ketekunan. Fikirkan tentang resonans dalam mekanik kuantum. Apabila dua sistem bergetar pada frekuensi yang berbeza, sistem dengan getaran yang lebih kuat dan lebih stabil boleh menyebabkan sistem yang lain mula bergetar pada frekuensi yang sama. Anda mesti menjadi frekuensi yang dominan. Anda mesti mengekalkan getaran realiti pilihan anda dengan begitu konsisten sehingga realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain mula berresonans dengannya. Jangan tunggu bukti luaran. Bukti itu akan datang sebagai hasil daripada keadaan dalaman anda yang tidak berbelah bahagi. Inilah kesilapan asas yang dilakukan oleh ramai orang. Mereka menunggu dunia luar berubah sebelum mereka membenarkan diri mereka berasa berbeza. Mereka berkata, apabila saya mendapat wang, saya akan berasa berkelimpahan. Apabila saya bertemu pasangan yang betul, saya akan berasa disayangi. Ini adalah paradigma mangsa. Paradigma pencipta berkata, saya akan merasakan kelimpahan sekarang dan oleh itu wang akan muncul. Saya akan merasakan kasih sayang dan keutuhan sekarang dan oleh itu pasangan yang betul akan muncul. Anda mesti menjadi punca, bukan kesan. Setiap hari, buat komitmen untuk kembali kepada keadaan kewujudan baru anda berulang kali. Apabila anda mendapati diri anda kembali kepada pemikiran dan perasaan lama, jangan hukum diri anda. Perhatikan sahaja dan dengan lembut, arahkan semula tumpuan anda kepada perasaan yang anda ingin jelmakan. Ia adalah satu amalan, seperti melatih otot. Semakin anda melakukannya, semakin kuat ia menjadi, sehingga ia menjadi keadaan semula jadi anda. Kesimpulannya, anda memegang kuasa untuk mengubah hidup anda secara fundamental dengan menguasai frekuensi dalaman anda. Anda bukanlah mangsa keadaan yang rawak, tetapi pencipta yang berkuasa bagi realiti anda. Perjalanan ini adalah peralihan daripada melihat dunia sebagai sesuatu yang berlaku kepada anda, kepada memahami bahawa dunia adalah cerminan daripada diri anda. Kunci kepada transformasi ini tidak terletak pada pemikiran positif ataupun bekerja lebih keras di dunia luar. Ia terletak pada penjelmaan, pada mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya realiti masa depan anda pada masa sekarang. Dengan menyelaraskan pemikiran, emosi dan sensasi badan anda mencipta isyarat yang koheren yang anda siarkan ke dalam medan kuantum. Dan kerana undang-undang alam semesta adalah tepat, realiti anda tidak dapat dielakkan, akan menyusun semula dirinya untuk memadankan siaran baru yang koheren itu. Anda mesti menala penerima anda kepada frekuensi realiti yang anda inginkan, mengetahui bahawa ia sudah wujud sebagai satu potensi. Anda mesti memilih niat yang jelas berbanding keterikatan yang berasaskan ketakutan dan mempercayai proses itu. Anda mesti mengubah alkimia masa lalu anda dengan mencari kebijaksanaan dalam luka anda dan mendekati rintangan dalaman dengan rasa ingin tahu. Panggilan saya kepada anda hari ini adalah untuk mula mengamalkan ini. Jangan hanya mendengar maklumat ini sebagai satu konsep yang menarik. Jelmakannya. Mulakan hari ini. Peruntukkan 5 minit untuk duduk diam dan merasakan sensasi fizikal realiti yang anda inginkan seolah-olah ia sudah benar. Lakukan ini setiap hari. Jadikan ia amalan yang paling penting dalam hidup anda.
Kerana apabila anda mengubah tenaga anda mengubah hidup anda. Anda mula beroperasi dari tempat kuasa sejati, iaitu pada masa sekarang. Inilah rahsia satu peratura. Ia bukan sesuatu yang mereka dilahirkan dengannya. Ia adalah sesuatu yang mereka fahami dan amalkan. Dan kini anda juga boleh melakukannya. Ingatlah siapa diri anda yang sebenar, pencipta yang berkuasa bagi pengalaman anda.